menyokong maklumat negara mencapai status neutral carbon. Ini adalah perubusan kenderaan terbian yang kami telah pernah buat dengan bersama PBKL. Kita ada satu batch di Disember 2024 iaitu 260 unit kereta dan 250 unit motosikal. Dan di Mei 2024 kami telah post 429 unit kereta bersama PBKL. From the two batches of cars, kita ini adalah bangan yang kita dapat daripada timbalan kerja PBKL. Ini adalah kita data unregulated dan kami berjaya pastikan semua bangan berjalan atas area ini dengan cara mengikut syarat-syarat peraturan tersebut. PEF adalah satu sistem yang menggunakan orang lain untuk melurus dan membatalkan pendaftaran kenderaan tanpa perlu hari berhenti. Teknisian kami akan terus